Ada 8 perkataan liman bermaksud kenapa dalam Al-Quran. Yang pertama dekat dalam surah Takwir ayat 28, liman syaa minkum an yastaqim, itu ibrah, sesiapa yang mengikut haluan kanan. Yang kedua ialah surah Mukminun ayat 84, kul liman ardu waman fiha in kuntum ta'lamun. Siapakah yang menduduki alam ini? Yang ketiga ialah surah Mudaththir ayat 37, liman syaa minkum ay yataqaddama ay yata'akhir. Adakah kamu ingin menjadi seorang ketua? Yang keempat adalah surah Taha ayat 3, iaitu ila tazkirul liman yakhsha. Nasihat kamu tidak menasihati diri sendiri. Surah Taha ayat 3. Yang keempat ialah surah Abasa ayat 3, waman yadrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu amalan itiba ibrah Nabi terdahulu. Yang keenam adalah surah Sabah 23 ayat 23, yang maksud wala tanfau ashfahadu indahu illa liman atina lahu, iaitu syafaat agama ialah keizinan Allah SWT. Yang ketujuh ialah dalam surah Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Sesiapa takut amalan dia di hadapan mahkamah Allah SWT, maka dia akan mendapat 2 syurga. Yang terakhir sekali adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 145, wala in atallazi utul kitab bikul ayati ma tabi'u kiblatah wa man bitabi'in kiblatahum wa man ba'duhum bitabi'in kiblatan bah wala in taba'at awfa ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka izaliman zolimin. Telah datang seseorang menceritakan kebenaran kitab, arah dan ibadah, tetapi kedua-duanya hanya ikut nafsu dan sedar kejahatan mereka sendiri. Sekian daripada saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.